Boleh ya? Boleh ya, salah masalah suap. Dia lah nyomah main, dia lah nyomah main, cepat. Coba ya. Dah. Sini lah. Mengapa kau? Silau. Ini lagi tak tahu tak ada uang tapi kita tahu lah ada apa Allah Soalnya penuh gitu ya. Kosannya tempat itu. Bukan tak apa juga. Kan. Era kita tak tahu gitu kan. Tanduran. Kunandut. Yang sapi yang cakap saya abang daripada cuma dah sembang ya sih jalan saya kalau nak ikut dan bapak ini saya tak masalah ini pun dah dibuka ini sebagai adat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Zul. Saya tak ada apa-apa kena-mengena pun dengan keluarga ni, tapi saya jiran yang dekat rapat dengan keluarga ni. Saya sebagai wakil saja untuk bercakap hari ini pertama. Jadi saya serahkan cakap ni kepada yang lagi senior daripada saya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ini bagi tahap bapa saudara kepada anak perempuan ni lah. Jadi rasanya kita ni cuma sekadar nak hantar tanda dan mengikut adab kita lah. Okey. Dia nak Lepas tu tak ada nak bincang apa kot kan. Benda ni dah dibincangkan. Dibincangkan. Cuma kita ni nak ambil kata sepakat je lah dah buat
pertemuan ikut adat kita kan. Itu saja. Jadi yang daripada pihak lakinya kok ada apa nak cerita ke? Kok ada nak bawa apa-apa cerita? Cuman cerita ya macam tadi lah, apapun cerita dia kita kena bincang juga sedikit banyak daripada awal supaya kita yang namanya dia kita tahu macam mana proses dan untuk ke seterusnya. Contoh kita mula daripada apa sebab saya tak apa nak pandai nak bab-bab ni. Jadi saya terus contoh macam sekarang kita buat contoh daripada wang antaran berapa, selepas tu tarikh untuk yang ke sekarang dari sekarang ke untuk seterusnya hari jadi dia. Lepas tu itulah yang kita nak buat satu kesepakatan supaya yang kita family ni nak dengar juga lah. Kata sepakat lah. Yang tu walaupun macam Pakcik cakap tadi, walaupun benda ni dia dah ada dibuat pada awal, tapi kita nak buat, nak dengar juga cerita tu. Jadi kita adalah kita nak sembang contoh bila nak jadi contoh bulan sekian, dia adalah berapa antara dia sekian, dia tahulah tu. Itu sajalah mengikut cara dia. Bagi pihak kami tu segala yang tamu yang hadir tu kami terima, segala apa yang pun kami terima lah kehadiran tu kan. Jadi dalam bahasa yang lain tu saya rasa tak ada apa. Kalau nak bincang cerita bila jarak di pihak lelaki ni daripada sekarang jaga masa tu. Jaga masa. Kalau itu kan yang maksud yang kita jamin cerita tadi daripada apa tadi ada saya tanya dengan abang saya tadi, dia cakap lebih dalam masa cabik dalam masa tempoh 6 bulan daripada sekarang. Lepas tu kalau kata ada perubahan bincang kemudian. Kita akan bincang kemudian susul balik. Macam itulah yang kita boleh buat dulu sebentar ni. Jadi contohlah kita ni yang boleh merancang. Kita tak boleh nak apa. Jadi kalau seandainya insyaAllah kita tak anggaplah benda itu semua. Kita mungkin tentukan tak ada. Jadi kita ambil dulu daripada sekarang bulan 12, mungkin kita buat contoh bulan 6 tak mana? Naita ni. Tak bulan 6 Bila cadang nak kendurinya bila? Bulan 6. Ya sebutkanlah. Masa dalam 6 bulan. 6 bulan. Jangka masa panjangnya 6 bulan. Ya. Ataupun cakap ni lah tu terang. Paling lambat pun dalam 8 bulan. Maknanya kita ambil yang hak paling lambat 8 bulan. Kalau sekiranya ada perubahan nak cepat, kita menyusul balik. Kita akan bincang kita balik. Itu kita makna jangkanya 8 bulan. 8 bulan. Jadi lebih kurang dari 6 bulan ke 8 bulan lebih kurang macam tu kita buat masa dia berkawan. Jadi itulah yang saya dapat info untuk perjalanan seterusnya. Jadi dalam masa yang sama, jadi nama dia untuk tunang, nama dia tu mengikat sarungkan cincin apa semua tu, tapi diserahkanlah satu orang yang berkenaan pada yang berkenaan lah. Jadi saya sebagai pihak daripada lelaki yang kurang tu saya minta maaf lah kalau mungkin cara kami datang ataupun tak dapat nak pandai sembang bapak ni. Jadi saya mohon maaf lah yang sebesar-besarnya kan. Kita cuma hari ni nak yang pertama nak kenal pihak keluarga. Jadi kalau ikutkan yang tu bapak daripada yang lelaki. Yang sebelah sini ni yang tadi itu yang tu mak dia. Mak dia. Jadi kira saya ni abang kepada mak dia. Ini pakcik lah pakcik. Jadi sama dah tu. Saya pun abang kepada mak ni. Sama lah, betul lah, macam tu lah lebih kurang dia. Jadi okey lah, kalau macam cari yang mudah ya. Pakcik nak tanya satu lah. Kalau boleh, kalau kata bulan 8 kita selewat-lewatnya 8 bulan, kita kata bulan 8. Bulan 8 lah kita kata dulu. Kalau kata bulan 8, saya rasa kalau hantaran tu
bagi lebih awal boleh tak? Kalau kita 2 bulan lah sebelum hari Nuri itu. Begitu kita hantar. Mungkin belah pihak perempuan nak buat persiapan. Mungkin ada nak ditempah ni kau lewat. Betul. Jadi sebelum saya jawab benda tu, saya akan tanya dulu. Pihak. Macam mana ini sekarang macam ni berantaran tu? Tak apa, cakap bahasa sendiri tak apa. Tak apa. Jadi kalau boleh, Pakcik ni cakap kalau boleh sebelum acara nak mulai 2 bulan sebelum acara antara kena bagi dulu. Sebab macam kita faham apa-apa hal cerita Macam selalulah sebab kita di antara ni ialah bagi perempuan dia nak guna buat persiapan untuk awal. kakak perempuan ke apa ke. Saya dah bincang dengan Mak Nana. Okey. Dah bincang lah Tak kita apa. lah. Kalau rasanya kalau tak jauh tu boleh menyusul. Urusan lebih mudah lah kan. Jadi yang penting dia kesepakatan tadi tu yang kita nak benda tu. Tak jauh pun cik, bisik-bisik saya dengar. Ya. Bisik-bisik lagi akak tu dengar. Tak, saya jauh pasal tu saya tanya tu. Jadi Kia macam tu yang tu Kia dah settle lah benda tu. Mana benda tu dah selesai. Saya pun rasanya tak ada apa yang perlu nak dibincang yang lebih-lebihnya. Jadi segala nak tahu ayah pada pihak lelaki mana? Tu. Nenek yang bagi. Mana ibu pada Yang tu. yang cakap tu. Yang cakap tu. Yang lain semua saudara mara. Saudara mara. Sepupu saya, sepupu mak. tak nak sekurang-kurang. Rumah dekat Kampung Melayu. Kampung Melayu kat mana? Dekat klinik. Dekat sini desa je. Dekat sangat. Dekat sini. Kita bukan jauh mana. Abang saya sulung. Simpang mana masuk? Kita sebab depan sekolah. Depan sekolah lepas tu ada klinik. Lebih Klinik kurang desa Jalan Merbau. 4 lebih kurang dalam 4 buah rumah lebih kurang macam tu lah sampai sana lah. Okey. Memang kalau batuk kat sana pun Sampai lah. Kalau tu yang ni lah. kat sana lah. Tapi saya duduk. Saya ke depan ni dia. Tahu Lia tak ni? Lia Lia mana? Ika. Farid suami dia berdepan rumah dia ni dia. Pakcik nasi. Apa? Pakcik nasi. Cik nasi. Nasi. Jalan berapa? Jalan apa? Jalan 6. Jalan 6 sana. Jauh. Atas. Memang dekat tapi jauh. Kampung sama. Kampung sama tapi jauh. Kamu Orang Perak ke orang mana? Perak ya? Perak. Bonda. Bonda kanan. Pasal apa dia ada kiri ada kanan? Kerana dah terpasang. Kalau ada gigi. Depa sebut kanan, depa mana tahu lagi kat mana Mesti ada. kan. Sana tu botol kanan tu kiri. Lambung kanan ada lambung kiri. Layang kanan, layang kiri. Mesti kalau ada kanan mesti ada kiri punya. Botol lama kanan, botol lama kiri. Saudara rata-rata ni daripada ombak semua. Pulang Gombak. Jadi macam kita yang family kita kena duduk kat Gombak kan di rumah dengan adik kan ada. Tadi dia Gombak semua. Saya dengan mak, saya dengan mak balik semua sepak adik lah. perempuan tu je kat sini. Pantai dalam. Semua kat ombak kanan. Dekat kampung Malaysia. Ya boleh tadi jalan kita dah ikut alur masing jadi kat sana kita boleh ekonomi kita boleh Boleh berkumpul. ada masa ni Kumpul baru masa itu adik-adik. Saya terpencil saya duduk Perak. macam tu ya. Tapi insyaAllah nanti kalau tak ada halangan, minta kemudahan urusan dorang dua ni, kita buat ombak, kita jemput semua datang ombak. InsyaAllah. Jadi untuk seterusnya kita nak tengok sarungkan cincin. Betul je? Yang lain tu pihak lelaki tak ada apa nak cerita dah. Iya. Saya ingat. Yang ni urusan orang perempuan je. Kan, jadi kalau saya tak ada apa lagi boleh. Bapaknya kalau ada yang terkilan yang kan. nak bercakap. Sudah ada benda tak tahu. Tak ada kita cerita borak-borak santai je. Jadi kita macam Kita cuma boleh untuk dipermudahkan urusan. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita serahkan dekat pakcik dia lah. yang sama kita ada Pasal yang lain-lain tu saya tak tahu antara berapa daripada bincang dah lah tu. Yang penting mereka dah setuju. itu yang tak ada tu. Kita masuk
kita ikut apa yang elok. Jadi jadi apapun kita sepakatan antara kedua belah pihak itu yang kita utamakan. Jadi komunikasi kita nggak boleh komunikasi itu mungkin apa Rapatkan silaturahim itu makin dekat. jadi apapun kita mau kita mungkin agak tentang cari penyelesaian. Tapi kalau cari itu tak pernah baik, jadi kadang-kadang dari percaya Buat jalan jadi kita tak boleh jangan sombong dengan vaksin dari nama nak sulit coba kambing baik juga. Tak ya kalau ada kemampuan kita tak ada masalah. Ada kemampuan, tak ada masalah. Tapi jangan dipaksakan. Kita tak naklah. Sebab itu kena buat macam ni, kena buat macam ni, itu buat dipaksakan. Jadi tak elok dia. yang wajib kita lepaskan. Itu yang besar. Jadi untuk apa dia? Yang hal lain itu ada. Ada kita boleh buat lah. Itu kadang-kadang tak apa. Menyarungkan cincin, Tak ada orang menyarungkan tanda tali pertunangan. Keibuan kita ada. Tahun. Itulah cerita. Tapi tak usah. Okey. Kita benda yang mudah. Saya pun jadi saya takkan apa buat tapi dapat cakap itu dia tambah-tambahan itu tak ada masalah. Kalau kalau tak ada masalah. Bualan kita nak sembang apa sebagainya bukan dia datang mengucapkan itu sebagai adat saja. Kita nak sembang ni supaya orang lain pun boleh mengaku. Bila tengok orang tu ni nak sanu dengan sanu dah tambah. Jadi itu dia mana tu kan. Jadi dia tahu macam dia nak tahu orang kan. Nah contoh kalau dia jumpa berjalan saya tentu jumpa depan ada lah orang rasa abang mulut benda tu. Pakat apa? Pakai merah. Pakat kan? Penat dia tu. Pakat. Dia macam ni ambil satu. Jadi dia nampak. Lagi. Ada tadi. Mana tadi? Baju merun tadi. Baju bukan macam dalam dengan paru tadi. Pasti memang tak itu lagi yang Datang sini kami jalan tu Gerik. Itu gerik kan? jalan gerik. Jalan gerik kan? Saya dah sampai tu gerik tu. Dekat sepadan tu saya dah sampai. Sepadan saya dah sampai. Kroh je ya. Jalan itu dah. nasi. Bukan yang yang lagi. Tadi nasi itu yang jalan apa? Jalan tamu saya betul maksudnya. Saya rasa saya kenal. Ada simpangan. Ada di kalau Kayak asal tu orang asal bisnis.